zakat dalam muamalah Islam. Satu pertukaran, dua kebajikan, tiga perkongsian, keempat jaminan, lima itu ejen. Mari kita ingat, untuk pertukaran, jual beli dan sewaan. Contoh kebajikan di bawah dan wadiah, perkongsian musyarakah juga mudarabah. Jaminan itu kafalah dan ranu. Yang kelima, ejen contohnya wakalah. Mari ingat lima jenis akad. Lima jenis akad dalam muamalah Islam. Satu pertukaran, dua kebajikan, tiga perkongsian, keempat jaminan, lima itu ejen. Mari kita ingat. Dalam muamalah Islam. Satu pertukaran, dua kebajikan, tiga perkongsian, keempat jaminan, lima itu ejen. Mari kita ingat. Contoh pertukaran, jual beli dan sewaan. Contoh kebajikan di bawah dan wadiah, perkongsian musyarakah juga mudarabah. Jaminan itu kafalah dan ranu, ejen wakalah. Akad dalam muamalah Islam. Satu pertukaran, dua kebajikan, tiga perkongsian, keempat jaminan, lima itu ejen. Mari kita ingat. Untuk pertukaran, jual beli dan sewaan. Contoh kebajikan di bawah dan wadiah, perkongsian musyarakah juga mudarabah. Jaminan itu kafalah dan ranu. Yang kelima, ejen contohnya wakalah. Mari ingat lima jenis akad. Lima jenis akad dalam muamalah Islam. Satu pertukaran, dua kebajikan, tiga perkongsian, keempat jaminan, lima itu ejen. Mari kita ingat. Dalam muamalah Islam. Satu pertukaran, dua kebajikan, tiga perkongsian, keempat jaminan, lima itu ejen. Mari kita ingat. Contoh pertukaran, jual beli dan sewaan. Contoh kebajikan di bawah dan wadiah, perkongsian musyarakah juga mudarabah. Jaminan itu kafalah dan ranu,